Dia niat ni gini. Yang pertama, beli tak lagi lembu nak tahu. Lembu tak ada lagi, tak niat lagi. Faham tak lagi? Lembu ada dah boleh niat. Lembu ada dah, ada mana lembu tu? Bawah. Boleh berniat. Aku niat, aku niat berkorban kerana Allah tahun ini seekor lembu. Faham tak lagi? Sah niat. Baru nak pergi beli, tak boleh niat lagi. Faham tak lagi? Bayar dah, jadi milik kita, boleh niat. Faham tak lagi? Beli lagi, beli dah, boleh niat. Beli lagi, akad jual beli, tak lagi. Dah mana lembu tu tak lagi siapa? Dah akad jual beli, tak lagi. Tak boleh niat lagi. Nak niat barang lembu kita. Jadi bila kita wakil kat orang, kita nak orang lain pergi beli, kita wakil lah niat kalau kita tak hadir. Faham tak lagi? Kalau kita nak hadir tak apa, kita wakil beli dulu. Faham lagi? Kita tak niat lagi. Nah, orang yang tukang AJK masjid akan menguruskan. Kita wakil beli. Faham tak? Saya wakil kepada awak membeli satu bahagian daripada seekor lembu korban tahun ini kerana Allah Ta'ala. Faham lagi? Dengan bayaran RM600. Maka dia himpun 7 orang tadi, wakil seorang membayar sebagai juru beli kepada tuan lembu. Sah lah jadi 7 ekor lembu milik 7 orang. Faham? Nanti awak nak mari tak masa gerbang? Nak faham tak lagi? Boleh lah nak gerbang. Atau mungkin tengok ada surat ada lembu, bayar, mari bayar dah, wakil dah beli, surat siapa dah, jadi lembu awak dah tu sebahagian. Maka boleh niat dah. Faham tak lagi? Kalau awak tak mau mari, awak wakil pula niat. Faham tak lagi? Saya wakil kepada awak nak beli, lepas tu wakil kepada tukang sembelih untuk niat korban. Faham tak lagi?